Selamat kembali ke Bola Itu Live edisi special Piala Dunia. Anda jangan gelak. Belum mula apa lagi. Adakah anda menggelakkan emosi penyokong-penyokong England buat seketika waktu semalam apabila mereka sedang ketinggalan 1-0? Itu ya juga, dan kita akan berkatakan perkara tersebut kejap lagi. Tetapi dua orang berbaju putih tanpa dirancang ni nampak seperti satu scene daripada sebuah filem Hollywood yang mana dia sedang dia sedang shoot banduan-banduan dalam penjara yang sedang workout, exercise dekat outdoor tu, petang-petang tu. Kan pakai baju putih. Track pants, Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Kalau Shawshank Redemption, saya dengan awak ni semua orang tahu lah saya siapa dan awak siapa. Jangan. Let's not get there, brother. Let's not get there. Okay. The conversation will take a very different turn if we get there. Sekarang ni kita No. I mean, last night was a dramatic night of football. Perlawanan ketiga tu tak ikut skrip lah. Perlawanan ketiga tu dia comfortable win for USA versus Bosnia. But the first two games was super duper dramatic. Let's start with England menentang DR Congo di Atlanta. Ini adalah aksi di mana Lionel Mpasi seolah-olah dirasuk oleh hantu Tim Howard. Hampa faham tak? He just made saves after saves after saves. Tetapi even Lionel Mpasi, even hantu Tim Howard yang merasuk diri dia pun was not enough to stop the mercurial Harry Kane. Kerana dia menjaringkan 2 gol untuk membantu England memperoleh kemenangan dan layak ke round of 16. This was a crazy game of football, Faiz. Saya ada kesempatan untuk menonton perlawanan ini bersama-sama dengan beberapa sahabat yang lain, termasuklah 2 sahabat kita, iaitu Wan Karel Azwar dan Nafis Abdullah. Okay. Dan ia apabila saya berada di outdoor untuk menonton perlawanan England buat kali pertama pada musim ini ataupun pada kejohanan kali ini, saya sedar satu benda, Kish. Betapa ramainya haters Arsenal di Malaysia. Haters England di Malaysia ni. Kenapa? Ramai, Kish. Ramai. Ada budak di depan saya yang datang bersama-sama rakan-rakan dia. Mungkin pemuda tersebut berumur di hujung belasan ataupun awal 20-an. Dia datang dengan jersey pasukan England. Dan daripada raut wajah dia, Kish, nampak seperti dia menyesal datang dengan jersey England di separuh masa pertama tu. Dan saya rasa anda sebut satu nama tadi, iaitu Lionel Mpasi. Ini, perlawanan ini adalah sebuah World Club Classic, dan sebahagian besar daripada sebab kenapa ia menjadi World Cup Classic adalah prestasi yang ditunjukkan oleh Lionel Mpasi dalam perlawanan semalam, Kish. Dan saya rasa untuk dia mempertahankan Kongo selama mungkin di dalam perlawanan tersebut sebelum mereka ditewaskan oleh striker terbaik Eropah musim ini, dibuktikan dengan jaringan gol, itu adalah satu persembahan yang luar biasa. A match for the ages, brother. Match for the ages. Mungkin kita boleh start by talking a little bit tentang DR Congo, kerana DR Congo ni semalam aku banyak baca posting-posting dari peminat-peminat bola sepak di Congo sendiri. Mereka penuh dengan emosi. Tak kisah menang atau kalah, they were very very emotional kerana dah lebih 40 lebih tahun Kongo menunggu untuk beraksi di pentas ini. DR Congo ni adalah negara yang cukup besar dari segi geografi, tetapi reputasi bola sepak mereka bukanlah terlalu terkemuka jika dibandingkan dengan jiran-jiran lain di benua Afrika, kan. I mean, they are not a traditional heavyweight lah. Cuma tak boleh dinafikan memang ada kualiti dalam pasukan tersebut. But even then, it was an emotional affair untuk mereka pergi main game ni. Dan seawal minit ke-7 bila Brian Chipenga menjaringkan jaringan, dan itu adalah debut international goal dia, by the way. What a stage to score that your debut international goal. Chipenga ni dia tak pernah main top division mana-mana liga tau. Sekarang ni pun kalau tak salah aku dia main Almeria di Segunda, tapi dia tak pernah main. He has never played in a top division before. But yesterday he was a complete menace on the pitch. Dan honestly, peminat England ataupun peminat bola sepak neutral tak perlu mengambil masa yang terlalu lama untuk melihat kebolehan dia, kerana seawal ke minit ke-7 dia ada jaringan yang menewaskan
Jordan Pickford di near post. Jaringan tersebut mencetuskan pelbagai jenis debat. Adakah Pickford sewajarnya melakukan tugas yang lebih baik untuk protect the near post? Ada yang mengatakan bahawa he should have been saving that. But the celebration was wild. Dan waktu tu Faiz, pandangan aku tahu apa? Pandangan aku was that I think this could end up being a disaster for England. Sebab kalau hang dengar kata-kata Thomas Tuchel in the pre-match press conference, dia dok kata yang this stage of the competition, it is not to play pretty football. Kat sini it is not about playing well. Kat sini it's about getting the job done. Sebab tim-tim macam DR Congo ni, they are not going to attack you. They will park the bus and be defensive. So hang just kena cari ruang dan jalan. Dan the moment they scored in the 7th minute, dalam otak aku duduk fikir habis lah. Lepas ni geng-geng DRC ni confirm park lori. Bukan sekat park lori, park trailer dekat belakang tu. And that's exactly what they did. Waves after waves of attack yang England launch. At one point nampak macam tak berkemampuan menembusi benteng pertahanan Kongo, yang ada Wan-Bissaka, yang ada Chancel Mbemba, dan juga yang ada Axel Tuanzebe. Dan tapi apa yang anda sebut tentang parking trailer, bagi orang Kedah, trailer di parking lori di depan gawang sendiri itu sebenarnya tidaklah terjadi sehingga bermulanya second half. Saya rasa selepas jaringan Chimpenga yang masuk pun, yang belum pun memasuki minit ke-10 perlawanan, sehingga ke penghujung separuh masa pertama, perlawanan memang dikawal dan didominasi oleh England, tetapi DR Congo tidak menunjukkan bahawa tanda bahawa mereka akan melakukan perkara tersebut sepanjang perlawanan. Mungkin nanti ketika kecergasan mereka sudah mula merosot as the match progress, itu mungkin. Tetapi ada satu peluang keemasan beberapa minit sebelum tamat separuh masa pertama. Peluang keemasan daripada DR Congo yang mungkin mampu untuk meletakkan mereka 2-0 di depan. Terkena tiang. Saya lupa lah daripada percubaan tersebut, daripada siapa. Kalau tak silap saya, ia daripada Mbuku. Tapi saya lupa lah daripada siapa. Tapi tu terkena tiang. Dan kalau 2-0 di depan dan England memerlukan 75 minit untuk menjaringkan gol pertama mereka, mungkin the panic will set in, to a more detrimental effect untuk England, untuk mereka mencari gol pertama tersebut. Dan DR Congo masih lagi boleh melakukan tugas bertahan yang lebih baik. Tetapi itu tak berlaku, Kish. Dan untuk England menjaringkan kedua-dua gol, ada satu perkara yang menarik dalam temu bual lepas perlawanan bersama-sama dengan penjaring gol, kapten pasukan England, Harry Kane. Dia ibarat mengakui bahawa England bergantung kepada hero moment. Dia bukanlah walaupun dia mendominasi perlawanan, tapi bentuk dominan mereka itu bukanlah sama seperti pasukan-pasukan yang lebih berpengalaman memenangi sesuatu di peringkat tertinggi dalam waktu terdekat ni. Seperti Perancis yang Spanyol, bila kita tengok sudahlah dominan, berbahaya pula tu. Dan Spanyol juga. Aku rasa Faiz, adakah kita boleh letakkan England dalam bracket yang sama macam Brazil? Sometimes they might not dominate in a sense yang fully dominant, tapi they are heroes yang they depend on untuk step up dan rescue mereka. Vinicius contohnya, Casemiro for example, that header menentang Japan kan. Dalam graf tu dia perlukan satu peningkatan yang dramatik. Dia tak boleh yang steady growth ni, tak boleh. Dan kena ada satu hero moment. Dan Brazil boleh menjadi di dalam bracket yang sama juga. And I would put Argentina even dalam bracket yang sama kan. Tapi selagi these heroes stepping up, Kane, Bellingham, Declan Rice, selagi pemain-pemain ini step up, mereka sentiasa akan ada peluang untuk memenangi di dalam mana-mana perlawanan menentang pasukan-pasukan yang macam ni, macam DR Congo, yang berpotensi untuk upset mereka ni. Persoalan dia lepas ini, adakah mereka boleh memenanginya
dengan hero moments mereka ini menentang pasukan-pasukan yang setara dengan mereka. Yes. Itu yang kita akan lihat selepas inilah. Aku tak nak borak banyak tentang peluang. Aku tak nak borak banyak tentang yang terkena tiang, because everybody who has seen the highlights would have seen that there's two things yang aku nak talk about. One is, Silakan. let's talk about the penalty, Faiz. Adakah hang rasa benda tu penalty ke atas Harry It Kane? can be both ways lah. Ini adalah salah satu contoh klasik di mana dalam setiap kamera angle yang berbeza, kita akan dapat kesimpulan yang berbeza. Dalam satu kamera angle nampak macam memang ada clear contact di antara Mpasi dan juga Kane, tapi dalam satu lagi angle nampak seperti tidak terlalu banyak konteks dan Mpasi intentionally tak terjah dia supaya untuk mengelak penalti. Dan cara Kane jatuh juga mungkin sedikit kurang membantu. Sebenarnya perasaan aku was awal-awal tu aku ingat clear pen. Sebab tengok angle tepi tu memang ada contact. There is no denying the fact that ada contact. Tapi bila aku tengok angle dari belakang tu, yang mana hang boleh nampak even before the contact, Kane dah mula trajektori jatuhan dia. He was already looking for it. And memang contact tu ada, but he was already looking. And aku terkejut sebab aku macam see, this is where aku cakap Faiz, this is why I love the World Cup, sebab it puts players in positions that you usually wouldn't see them in. Macam hari tu semalam kita borak pasal Erling Haaland geleng-geleng kepala, stres memikirkan apa benda yang dia baru saja lalui kan. On a different day, Faiz, di Bundesliga ke apa ke, jarang-jarang lah kita nak nampak Harry Kane ni looking for a fall macam tu. Nampak mak? Dia ni a man of integrity kan tau. The elder statesman and potential candidate for British Prime Ministership in the future, Sir Harry Kane. This is Sir Harry Kane we're talking about. Tapi the World Cup come to show. The World Cup, only the World Cup puts you in positions like this. So benda tu yang aku macam tergelak. Aku macam wah, Kane I mean you had it in you I mean just think all this while the stuff that the World Cup makes you do, gila. Memang outstanding lah. Love it. I mean at that point aku dah tak peduli lah penalti ke tak penalti ke, aku tak peduli. Aku just benda tu amusing bagi aku bila aku nampak dia terjatuh. Well done son. Ada juga sneakiness dalam Harry Kane tu. But the second thing that I want to talk about, Faiz, adalah jaringan kedua dia, because that was one of the best Harry Kane goals I've ever seen. Oh my god, what a goal. I mean, waktu dia menerima bola daripada Gordon tu, nothing was guaranteed. Tak ada apa lagi, tak ada kepastian apa lagi. Masih lagi probability jaringan tu serendah-rendah yang hang boleh bayang. Tapi apa yang berlaku dalam 2 saat seterusnya mengubah possibility jaringan tu daripada almost zero to an eventual goal. And that was all Harry Kane. It was one of those goals, Faiz. Ini adalah sejenis gol yang mana bila hang tengok dalam official stats list tu, bila ada assist record tu untuk Anthony Gordon tu, hang rasa macam just remove that assist record, because this was all just Harry Kane. This was all Harry Kane. No one else played a part. Just shut up, take it away, give it to Harry. That's all. Dia macam gol solo popular Messi di Barcelona, angkara Messi. Kan assist dia Sergio Busquets kan? yang hanya roll bola tu kan. Siapa percaya Anthony Gordon. Aduh. Ya, Kish, setiap kali Harry Kane menjaringkan gol seumpama ini, saya teringat permulaan kerjaya dia, Kish. Kita dapat testimoni daripada ramai orang, sama ada secara terus ataupun melalui pembacaan. Saya ada baca ramai lah, Ryan Mason lah, bekas jurulatih Spurs iaitu Tim Sherwood lah pernah kata yang dia ni bukanlah the most gifted, tetapi he worked for it. Berapa 1,000 rembatan sehari ketika berusia 15, 16, 17, 18 tahun tu. Inilah hasil dia, 1,000 shot sehari yang dia ambil tu, Kish. Kita juga pernah berbicara dengan bekas rakan sepasukan dia di youth team iaitu Giancarlo Gallifuco yang berkata walaupun dia bukan striker utama dalam pasukan pun pada ketika itu, tapi
dia lah yang spend 2 hours every day after training untuk teknik shooting sahaja. Dan bila dia dapat bola tu, Kish, uh, kembali kepada masa lalu dia ni, ini adalah the Sharks, sebab kata tukar lah, these are the Sharks, Jerung, yang anda tak boleh bagi peluang kat mereka. Mereka akan menghukum anda. Pemain-pemain di level ini, di level elite ni, the top 3 European strikers ni, at any time, selalunya mereka bermula sebagai the wonder kid. Mereka bermula di klub-klub yang besar, ataupun kalau tak besar pun mereka bermula sebagai pemain utama yang menjaringkan crazy amount of goals, yang dah start first 11 di umur 19, 20, 21, and that is not Harry Kane. Dia pernah dihantar on loan tu banyak tempat, terpaksa menunggu striker utama dia injured di usia dah lebih 20 dah. Untuk dia mendapatkan peluang, and once he got that chance, Kish, sehingga sekarang ni dia berumur 32 tahun, the best player in Europe, one of the best in Europe, one of the best in the world right now. Hanya pemain-pemain ini je yang boleh menjaringkan gol macam tu di momen-momen seperti itu, Kish. He is one of them. 5 gol sekarang ini. Sama dengan Kylian Mbappe. What a monster of a player, Harry Kane. Oh my God. By far pemain terbaik. I think probably the greatest player England has ever had. I mean, hang boleh compare dengan 1966, but I mean, I wasn't alive in 1966 to make a judgment. Berdasarkan apa yang aku pernah tengok so far, selama ni I always felt that Wayne Rooney was the greatest. But now I'll put Harry Kane above him. I think Harry Kane is by far the greatest England player yang aku pernah tengok lah. Ada satu sejarah yang England berjaya cipta. Ini adalah kali pertama dalam sejarah mereka di pentas Piala Dunia di mana mereka trailing at half time tapi kembali dan menang. Sebelum ni, diorang kalau at half time mereka tengah trailing, they end up either drawing atau kalah. 2 kali seri, 7 kali kalah. So this was the first time yang mereka trailing at half time, but they came back to win it. Dan hasil kemenangan ini bermakna England akan menentang Mexico di Azteca minggu depan. In fact, not minggu depan, even just 3-4 days from now, hari Isnin malam, Isnin pagi. Isnin pagi. That means Sunday night, Sunday Mexican time lah. Kali terakhir dia 8 AM kita, guys. Correct, dia 8 AM kita, tapi dia Ahad kan? Di Mexico. Ahad malam kan. Ahad di Mexico. Oh, weekend night. Yes. Cuma aku nak cakap, kali terakhir England pergi Mexico, kali terakhir England beraksi di Azteca, in fact, di pentas Piala Dunia, Diego Maradona menjaringkan the hand of God dan juga the goal of the century, goal solo. So Azteca ni ada memori yang negatif untuk England. That's why diorang ada special occasions tentang kepulangan England ke Azteca, peluang untuk mereka menamatkan ataupun menutuplah kisah-kisah silam for once and for all. Anything to add sebelum kita nak move on? Yes. Nak add satu benda. But there is a but. Ia tidak menutup kekurangan ataupun sedikit kepincangan yang ada pada England semalam, kemenangan ini. The heroic yang Harry Kane cipta semalam tak boleh menutup perkara tersebut. Cuma aku rasa Harry Kane dengan Jude Bellingham yang memang drag this team over the line semalam lah. Yang lain-lain, they really have to step up. And Thomas Tuchel lepas ni sebab dia menghabiskan perlawanan semalam, tak habis lah, cuma sampai ke minit 90 lebih bila Declan Rice dah mula sakit-sakit kaki dah tu. Declan Rice yang bermain di bahagian kanan dan Jack Spence, saya rasa walaupun saya rasa defensive contribution dia agak bagus, tapi dikritik keras juga dengan pelbagai sektor sokongan di England ni. They really have to step up. The players around Kane and Bellingham really need to step up. Marcus Rashford, Noni Madueke, Anthony Gordon, Bukayo Saka even, they really need to step up kalau mereka nak menang lawan Mexico di their temple, iaitu Azteca. Aku rasa the Mexican game in a weird way will actually benefit England. Bukan benefit England, it will make the game ia akan membolehkan England bermain dengan lebih bebas kerana
the last 3 games, Faiz, lawan Ghana, lawan Panama, and semalam apabila mereka lawan dengan DR Congo ni, there was a lot of bus parking. There was a lot of low defensive blocks for you to navigate through. Menentang Mexico ni main laman sendiri. Depa ni the masters of free flowing football at this tournament so far. In fact, they have been one of the most entertaining teams. Dia tak bolos lagi kan? Belum bolos lagi, kata silap aku. Mereka bermain dengan sangat bebas. Memang tak ada sebarang nak main negatively, nak hold. So menarik untuk melihat kalau Javier Aguirre akan menukar approach tersebut menentang England ataupun dia maintain approach tersebut, sebab you can feed off the energy dekat Azteca. From England's point of view, the benefit is kalau Mexico menyerang, it makes it a bit more of an open game. Then player-player macam Rashford, player-player macam Madueke, Saka, Gordon can have more of an impact. But at the same time, cabaran terbesar mereka adalah perlawanan ini akan berlangsung di altitude. So dia akan menyukarkan situasi lah untuk England. So we gotta wait and see what exactly will happen dalam perlawanan tersebut. Baiklah, kita tutup buku England dan juga DR Congo. Let's talk about Belgium Senegal. Oh my god. Ada banyak perkara dalam nota saya ni. Aku disappointed betul lah dengan Senegal this World Cup. This has been a shambolic performance from Senegal. Tolak tepi kemenangan ke atas Iraq, yang itu dah ibarat kau membuli debutant dekat World Cup je. Put that aside. But the fact yang mereka tak show up lawan Norway, the fact yang mereka collapse in the second half lawan France, the fact that semalam selepas 2-0, ramai orang yang tengok game, ramai orang yang tak tengok game semalam, bila dia tengok stats, tanggapan dia orang mesti macam, oh, Senegal ni perform sampai minit 85 and then kena titik 2 kali, and then extra time pun dia collapse di minit-minit terakhir. So unlucky. Tapi sebenarnya dia bukan luck sangat tau. Senegal was so poor in the second half. Sejurus lepas jaringan kedua tu dihasilkan. Kalau hang tengok sekitar minit ke 80 lebih tu, grafik dekat TV tu ada keluar yang match momentum tu. Match momentum tu kali terakhir yang menurun untuk Senegal adalah gol Ismail Assar minit ke 50 lebih. After that, it was all Belgium. It was all Belgium. And I'm thinking to myself, what are you guys doing? Aku faham yang korang ada kelebihan 2-0, but you cannot sit back like that and invite pressure dalam game seperti ni, especially bila the moment Lukaku comes on. Han janganlah menjemput bagi inviting them to attack. It was a complete collapse. Dan I mean, as much as aku nak menyalahkan pemain, but the coach Pape Thiaw has to take a lot of responsibility for this. Dari segi pemilihan pemain, awal-awal dia tak bagi Iliman Ndiaye main the first 2 games. In the end, bila dia main, immediately he was one of the better players, right? So there's all these different moves there yang aku rasa telah pun merosakkan kempen Piala Dunia diorang kali ini. AFCON champions untuk exit the way they did, Faiz, very very disappointing. Mungkin saya pula, Kish, pandangan saya mungkin sedikit berbeza dalam perlawanan ini ya. Saya rasa as much as saya disappointed dengan Pape Thiaw dalam tournament ini, tapi game semalam was one of the better games sebenarnya in general. Kalau kita tak tolak 2 gol, satu di minit-minit terakhir perlawanan dan satu lagi di masa tambahan itulah untuk pasukan Belgium kan. Tapi kekecewaan saya juga boleh saya berikan kepada pengadil dalam perlawanan ini, kerana a lot of time, Kish, dia membunuh momentum pasukan Senegal. Saya pun tak tahu kenapa. Ada beberapa check yang 2 kali lah, bukan beberapa lah, 2 kali check yang saya pun tak tahu kenapa nak kena check. Dan dia waved away, dan immediately Senegal yang ada momentum, yang boleh berada dalam posisi yang bahaya, dah tak bahaya dah. Lepas tu seminit ke 2 minit sebelum hydration break sekali lagi, dan ketika itu masih lagi 2-0 untuk pasukan Senegal. Dan Ismail Assar yang kita kritik mungkin dalam perlawanan pertama ketika menentang Perancis, kegagalan dia untuk menyudahkan peluang separuh masa pertama dalam perlawanan tersebut, memang stepped up
dalam gol dia itu adalah antara gol yang tercantik saya tengok di dalam World Cup pada tahun ini. Sadio Mane dan hantaran beliau itu memang benar-benar hantaran yang penuh dengan pengalaman lah. Dan itu sebabnya mungkin dia tak di drop ke bench Sadio Mane. Sorry Chan, Tapi just to interject jap. Dalam tournament ni kan beberapa kali kita point out Sadio Mane punya issues lah apalah. But yesterday honestly, he was the only one throughout the game. Banyak kali kalau siapa-siapa yang tak percaya pergi tengok balik game tu. Aku notice benda ni so many times in the game. Dia seorang je lah yang cuba menghantar message pada rakan-rakan sepasukan dia untuk calm the hell down. Relax. Do not rush. Relax. Hold the ball. Sebab Senegal was just moving it too rapidly and dia berulang kali dia mencari perkara tersebut. Dia too volatile lah bola sepak yang dimainkan oleh Senegal ketika mereka sudah pun 2-0 dan hanya memerlukan 20 minit saja lagi untuk menempatkan mereka di round of 16. Tapi itu tak terjadi. Mungkin Sadio Mane saja yang kita perasan Kish kerana he used to win. He won a lot with Liverpool and he won just recently dengan Al Nassr. So as the cliche goes, only the winners know how to win lah. But unfortunately untuk pasukan Senegal, mereka tidak cukup pemenang tu dalam diri mereka. Dan kedua-dua jaringan Belgium tu, jaringan kedua dan juga jaringan ketiga, saya rasa jaringan kedua tu boleh jadi gol dan boleh jadi tak gol dalam banyak perlawanan. Dan kalau itu dibatalkan oleh pengadil, kita semua takkan kata apa-apa. Sebab kita tengok saban minggu di Premier League, kalau perkara tersebut, saya tak menidakkan effort daripada Yuri Tielemans lah. Perfect untuk seorang kapten berada dalam kotak dan melakukan leaping despite being not the biggest of players. Itu harus saya puji effort daripada dia. Tapi memang ada tolakan yang jelas di situ. Dan saya tak rasa siapa-siapa akan tak setuju kalau gol itu dibatalkan. Dan juga gol ketiga, saya yang gol ketiga itu penalti ke tak untuk Hang? On live masa tengah live, saya cakap seorang-seorang sebab saya tengok seorang-seorang, saya kata gila kalau benar ni penalti. Walaupun saya tahu yang mereka akan berikan penalti tersebut. Aku rasa it's just very very disappointing because that first half, Senegal punya campaign World Cup kali ni Faiz, I've not seen them sustain level of performance throughout an entire game. Tak. Even against Iraq, there were patches of that game yang mana they were just doing weird things. Lawan Norway pun dia ada one portion of the game je yang ni nampak sedap. Lawan France for example, the first half they were by far the better team. And then the moment second half, Didier Deschamps buat tweak sikit, Pape Thiaw dah tak boleh nak cope dengan benda tu. In-game management tak ada langsung. There are no in-game management to switch the load ke to manage, tak ada. And the same case. First half, aku setuju dengan Hang, the first half performance against Belgium yesterday, Faiz, was probably Senegal's best in this tournament. They were in the groove. Sampai tahap Belgium pun tak tahu nak buat apa dah. Right? But the moment could have had few goals, correct. Tapi the moment Belgium dia buat pertukaran kan, dia keluarkan Kevin De Bruyne, dia keluarkan Jeremy Doku, those were substitutions yang mencetuskan sedikit kekeliruan lah. Ramai yang macam, serius lah kau tengah ketinggalan 2-0 kau nak keluar geng-geng ni kan. But in the end, those subs definitely made an impact because Belgium terus mendominasi lepas tu. Walaupun diorang tengah ketinggalan 2-0, walaupun jaringan pertama untuk mengurangkan defisit tu hanya tiba sekitar 85 minit, but the majority of that second half was Belgium. And that was the disappointing part lah. As someone yang, kita kat Bola Itu Live ni Faiz, kita memang have always wanted to see all these AFCON sides do much better, to see the Asian sides do better. Lepas tu to see Brazil get eliminated the way they did, Japan eliminated the way they did hari tu. Lepas tu kau tengok cara Senegal, the reigning AFCON champions pun get suffered that sort of an exit. It's just disappointing lah. It's just disappointing. The lack of consistency dalam perlawanan, kurangnya consistency dan juga fokus dalam perlawanan. Mungkin in the future untuk pasukan Senegal ni beraksi lebih baik dalam kejohanan-kejohanan macam ni,
kena ada seorang lagi lah winner yang boleh jadi the mercurial leader dalam pasukan ini. Kerana to be honest, Keith, yang leaders yang tinggal dalam pasukan ini pun semuanya sudah pun at the wrong side of their age, at the wrong side of their career. Dah 34, Sadio Mane 34 juga, Kalidou Koulibaly. Dia kena ada yang seorang dalam prime dia bermain untuk winning team maksud saya. Itu adalah apa yang perlu lah. Mungkin Ismail Assar kena masuk Arsenal dan memenangi beberapa trofi di sana, masuk Liverpool ataupun City, menangi beberapa trofi di sana supaya jadi leader yang mengingatkan kita kepada mungkin kita berharap Iliman Njai boleh menyertai Manchester United ke di left wing ke. Macam tu ke. Sebab macam ini terbukti apabila Maghribi ada Ashraf Hakimi, mereka immediately ada winner yang boleh lead mereka kan. Bila 4 tahun lalu, 5 tahun lalu mungkin Algeria ada Riyad Mahrez in his prime playing for Manchester City dan menang Premier League berturut-turut. Itu dah cukup untuk menjadikan seorang leader itu legitimate leader dalam pasukan tersebut, dan itu sahajalah yang saya rasa pasukan Senegal ini missing. Itu adalah Senegal Belgium. Tahniah kita ucapkan kepada Belgium, mereka mara ke pusingan round of 16. Kita sebenarnya tak banyak masa, but aku just nak briefly talk about one thing. US lawan Bosnia, it was a comfortable win untuk Bosnia. Cuma ada untuk US, cuma ada kontroversi sekarang. Kad merah yang dilayangkan kepada Balogun tu, Faiz. I didn't feel like it was a red card. VAR review selepas itu baru mengatakan red card. Pochettino pun rasa marah, kata bukan red card. Tapi sekarang dia dah confirm suspended for round of 16 dan FIFA tak ada mechanism untuk hang appeal ke apa ke tau. Walaupun aku tengok balik benda tu, I don't feel it's a red card at all. Tapi hang tak boleh appeal. Once the decision made, is game over. Tapi daripada bentuk kaki pemain yang kena tackle dengan dia tu, yang dia dipijak tu, aku rasa, selepas melihat kepada reviews lah, aku rasa red card. Cuma pengadil di Piala Dunia kali ini, they didn't help themselves with the inconsistency. Kerana kalau diingat, insiden yang berprofil paling besar adalah perlawanan perlawanan pertama Argentina, di mana kapten mereka Lionel Messi melakukan satu tackle. Saya tahu Messi dan Balogun kedua-duanya tak sengaja. Cuma ia terlalu bahaya lah, dan undang-undang itu jelas dalam peraturan pengadil kan. Bila Messi tak dikenakan tindakan red card, dan Balogun dengan attempt yang sama serupa tapi kena red card, ia menunjukkan inkonsistensi itulah. Kalau hari itu Messi kena red card dan malam ni Balogun kena red card, saya tak rasa ia terlalu besar, isunya terlalu besar, faham tak? Sebab ia adalah bentuk yang sama. Dan kalau saya mengambil reference Champions League dan Premier League lah, sebab ini adalah dua liga yang paling dilihat di dunia kan, insiden-insiden macam ni kena red card, Clement Topon kata red card, after review red card, tak ada siapa kata apa kan. Dia yang sebenarnya bagi aku, this okay, for me personally it wasn't a red card, tapi this were the sort of incidents yang mana dengan kemasukan VAR tu, it's 100% going to be a red card. Sebab bila tengok balik insiden tersebut, it's not serious dangerous foul play tau. Dia lebih kepada dia nak balance diri dia in that awkward situation, and then ada contact. Tapi bila slow motion kan clip tu, memang nampak macam ada genuine desire to stop. Pause lah. Tapi of course anything pun slow down will look like that. But so aku just bangkitkan benda ni sebab aku kesian kat Balogun lah. He was quite, aku boleh nampak how emotional he was. I mean, you're in a good space, you're a good goal scoring form. Lepas tu hang pun nak main round of 16, and then that could make or break kau punya US's dreams in the World Cup. Tapi sekarang he will unfortunately be suspended lah daripada perlawanan tersebut. Sebenarnya dalam perlawanan itu yang lagi kontroversi daripada pengadil bagi saya, Kish, bukanlah yang Balogun tu, tetapi yang free kick Malik Tillman tu, yang foul yang menyebabkan free kick tersebut tu.
Aduh, come on lah. Sepanjang perlawanan Han tak bagi pun untuk form macam tu. Tapi di momen tu Han bagi form macam tu. Itu adalah ketika Bosnia dan Herzegovina was all over USA tau. USA ada break tau time tu. And satu lagi selepas itu Chris Richards punya foul, Han tak bagi pula. Saya rasa itu yang menyedihkan saya lah. Bukan sebab kalau ikut ke layak tak layak pun memang USA were the clear favourites pun dalam perlawanan ni. Tapi benda-benda macam ni potong sikit lah Kish. Tapi what a goal by the way daripada Malik Tillman. Lembut free kick dia tu. Malik Tillman tu aku rasa one of the guys yang strong shout to get a big move lah this summer. Kita kena tunggu dan lihat what's going to happen. He has been very good at the World Cup so far. Baiklah, kita pun dah tak banyak masa. Aku rasa itu saja untuk Bill Reacts hari ini. US akan bertemu dengan Belgium in the next round. Maybe at that point, depending on outcome, kita akan have a longer conversation on USA. For now, terima kasih kerana menonton Bill Reacts. Macam biasa, there's a whole bunch of games coming up malam ni. Kita akan memberikan reaksi kami terhadap perlawanan-perlawanan tersebut esok. Thank you so much for watching. Jumpa korang esok.